Selawat Allahumma salli ala Muhammad. Sekali je. Saya di projek Sejati Madani, projek tanaman nenas dan ternakan ayam kampung JPKK kawasan 7 Mukim Sungai Pinggan, Benot Pontian, Johor. Mereka mengusahakan tanaman nenas MD2 dan juga ternakan ayam kampung yang telah dikeluarkan 2 kali. Nenas ini nenas kegemaran ramai orang ya, sebab dia manis. Tanam apa ikan? Dia tanam 2 ekar. Okey. Ini contohnya penuh lagi. Cuba lihat nenas MD2 masih penuh dan kita nampak dia ada polystyrene di atasnya yang merupakan mangkuk je sebenarnya, mangkuk polystyrene, tetapi dia cukup untuk menahan daripada panas. Tanaman yang menarik dan cantik dan hasilnya insya-Allah lumayan. Bagus.